Untuk student Malaysia yang nak sambung belajar ke IPTA, kelayakannya kena ada sijil SPM. Tak boleh guna sijil UEC. Jadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak akan melayan tuntutan pengiktirafan sijil peperiksaan bersama UEC kerana tuntutan itu dilihat bercanggah dengan prinsip perlembagaan persekutuan serta menjurus kepada satu kaum dan satu bahasa. Beliau berkata keutamaan kerajaan adalah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu sambil mengiktiraf keperluan penguasaan bahasa lain secara seimbang. Sementara itu, Pemuda UMNO menegaskan UEC tidak menepati dasar pendidikan kebangsaan kerana tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, tidak berasaskan kurikulum kebangsaan dan tidak melalui sistem peperiksaan yang sama. Pemuda UMNO itu berpandangan kerajaan tidak perlu mengiktiraf UEC selagi sijil tersebut tidak selari dengan dasar pendidikan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak respon kepada kenyataan yang telah dikeluarkan oleh YB Menteri Ngah Komeng, yang mana YB Menteri Ngah Komeng nak pergi jumpa PM untuk minta PM dan kerajaan mengiktiraf UEC. Sebenarnya saya nak beritahu pada YB Ngah Komeng, kamu dah jadi menteri, sepatutnya kamu lebih tahu dan lebih faham apakah dasar pendidikan negara. Mungkin kamu tak baca, mungkin kamu tak faham, tak apa. Saya bagi tahu apakah dasar pendidikan negara. Dasar pendidikan negara ni ada 3 je. Yang pertama adalah mesti menggunakan bahasa pengantar, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua adalah mesti menggunakan kurikulum yang sama, iaitu kurikulum kebangsaan. Iaitu kebangsaan ni negara kita lah, Malaysia. Yang ketiga adalah mesti menduduki peperiksaan yang sama. Dan untuk makluman YB Ngah Komeng, sama ada kamu tahu ataupun kamu buat-buat tak tahu, UEC ni tidak langsung menepati 3-3 ni. Kenapa? Yang pertama, UEC tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua pula, UEC tidak menggunakan kurikulum daripada kurikulum kebangsaan. Dia gunakan kurikulum kebanyakannya daripada Taiwan. Dan yang ketiga adalah menduduki peperiksaan yang sama. UEC tak buat pun. UEC tak ada buat peperiksaan yang sama macam kita ada SPM dan STPM. Jadi 3-3 ni tak menepati dasar pendidikan negara. Macam mana kita nak iktiraf? Dan saya nak beritahu juga, mungkin kamu kata, oh ini apakah keadilan untuk orang lain, untuk pendidikan Cina ni? Pertama, saya nak beritahu, kita dah bagi banyak kelonggaran dah pada UEC. 1975, Tun Dr. Mahathir ketika itu Menteri Pendidikan bagi kebenaran UEC ni jalanlah, tak ada masalah pun, boleh buat dekat Malaysia ni. Tapi kita tak iktiraf saja. 2004, masa tu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, masa tu kita benarkan UEC ni, sijil UEC boleh diterima pakai untuk masuk ke IPTS dalam Malaysia. 2010, kita benarkan juga lulusan UEC ni untuk ambil masuk ke dalam program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Cina di bawah IPG di Kementerian Pendidikan ketika itu. 2019, UEC diiktiraf untuk peperiksaan PSAG, iaitu kita punya law lah, yang ini telah dikeluarkan kenyataannya oleh kita punya Peguam Negara ketika itu. Dan saya nak tanya kamu, untuk YB Menteri, kamu tahu tak, dalam dunia ni Malaysia saja yang iktiraf ada sistem vernacular. Tak payah pergi tempat lain lah. You pergi Singapura, adakah Singapura iktiraf sistem lain daripada sistem kebangsaan mereka? Jawapannya tidak, wahai YB Menteri. Jadi sepatutnya kamu menjadi menteri, kamu patut faham apakah dasar pendidikan negara kita ni. Dan kepada PMX, saya rayu sangat-sangat, janganlah kita nak mengiktiraf UEC ni. Kerana apa? Selagi mana UEC ni tidak menepati dasar pendidikan negara, selagi itulah kita tidak boleh iktiraf UEC. Apatah lagi nak mengiktiraf sama dengan SPM ataupun STPM. Saya minta tiada keperluan untuk kita iktiraf UEC, dan kita tidak akan berkompromi untuk kerajaan untuk mengiktiraf UEC ini. UEC, Unified Examination Certificate ataupun sijil peperiksaan bersama. Dia adalah satu exam untuk sekolah menengah private Cina. Macam ni, sekolah menengah kerajaan kita ada exam SPM. Sekolah private Cina dia ada exam UEC.
Korang kena tahu, exam ni bukan baru dilaksanakan di Malaysia. Daripada tahun 1975 dan diuruskan oleh Dong Zhong. Habis tu, kalau dah dilaksanakan, nak iktiraf apa? Kalau ikut portal berita Malaysia Gazette, UEC ni tujuan dia adalah untuk kemasukan ke institusi pengajian awam. Senang cerita IPTA, Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk student Malaysia yang nak sambung belajar ke IPTA, kelayakannya kena ada sijil SPM. Tak boleh guna sijil UEC. Jadi itulah yang minta diiktirafkan supaya boleh guna UEC untuk apply masuk IPTA. Kenapa tak boleh diiktiraf? Simple. Benda ni bertentangan dengan Akta Pendidikan Kebangsaan. Dalam akta tu mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, sedangkan UEC menggunakan Mandarin. Andai kata UEC diiktiraf di Malaysia, maksudnya kemasukan ke IPTA ada dua jalan. Satu jalan SPM, satu lagi jalan UEC. Cik korang komen, apa kelebihan dan kekurangan kalau ada dua saluran? Untuk A-Level, O-Level, IGCSE yang korang kena faham, bagi yang ada 3 sijil ni, kalau nak sambung ke IPTA, tetap kena ada sijil SPM bagi rakyat Malaysia. Maksudnya kau wajib ambil exam lah. Lagi-lagi untuk 2 subjek, sejarah dan juga bahasa Melayu. Tapi UEC, dia minta untuk menggantikan SPM. A-Level, O-Level, IGCSE, dia tak menggantikan SPM. Jadi itulah sebab kenapa A-Level boleh diterima ke IPTA. Masalah dekat UEC ni akan wujud 2 benda. Yang pertama, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yalah, dah belajar UEC, kena belajar dalam bahasa Mandarin. Yang kedua pula, perpaduan masyarakat Malaysia. Tujuan sekolah ni ada 2 je. Yang pertama, untuk buat orang pandai. Yang kedua, untuk perpaduan masyarakat Malaysia. Macam mana kau nak bersatu padu kalau yang pergi sekolah tu satu kaum je? Tak kena gitu. Andai kata kerajaan nak iktiraf juga UEC untuk kemasukan IPTA, kena kaji lebih detail lagi supaya tidak membelakangi 2 benda. Kedudukan bahasa Melayu dan juga perpaduan masyarakat Malaysia. Kemabah. Ramai tak sedar UEC bukan isu pendidikan. Ia adalah isu masa depan identiti negara. Selangor dan Sarawak telah pun iktiraf UEC. Apabila kerajaan negeri boleh buat keputusan berbeza daripada kerajaan pusat, ini tanda negara sudah mula berpecah mengikut tuntutan kaum. Ini bukan isu kecil. Ini presiden kes paling besar. Dan apabila UEC diterima tanpa standard bahasa Melayu dan sejarah kebangsaan, ini bermaksud bahasa kebangsaan bukan lagi simbol penyatuan. Kalau bahasa pun dah tak jadi keperluan, apa lagi yang tinggal untuk satukan kita? UEC juga memintas merit pelajar sekolah kebangsaan. Sistem berbeza, syarat pun berbeza. Tapi nak hak yang sama. Adil ke macam tu? Patut ke negara tunduk pada tekanan politik kaum? Dan kalau hari ini kita benarkan pendidikan berpecah, esok apa pula? Dasar ekonomi, dasar kebudayaan. Dan persoalannya, ke arah mana kita sedang bawa Malaysia ni? Saya Muhammad Firdaus Salihuddin. Saya pro sistem pendidikan tunggal negara dan saya tolak UEC. Saya nak kata ini adalah satu jenayah politik yang paling tidak bermaruah. Sejak tahun 1975, kerajaan telah pun membenarkan UEC untuk dilaksanakan di sekolah swasta. Siapa Menteri Pendidikan ketika itu? Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Kemudian 2012, Datuk Seri Najib Tun Razak berikan pula kelonggaran bersyarat kepada UEC dengan tujuan untuk pengambilan guru bahasa Cina di IPG. Dan kalau kita tengok, tuan-tuan, kepada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan buat masa ini, saya fikir sudah fair enough kepada UEC. Dan tak perlu lagi untuk minta, mohon, tuntut untuk disamaratakan dengan SPM dan STPM. Betapa negara kita ini sudah pun berkompromi dengan begitu besar sekali kepada aliran pendidikan vernacular ini. Sehingga kan tidak ada mana-mana negara di dunia ini yang mengiktiraf aliran pendidikan vernacular melainkan negara kita Malaysia sahaja. Jadi jelas, terang lagi bersuluh bahawa Malaysia sudah pun memberikan kelonggaran yang luar biasa kepada aliran vernacular di negara kita ini. Cumanya ialah kita faham sehari dua ini Ngah Komeng, pemimpin veteran DAP yang
nak mengemukakan hasrat tuntutan supaya UEC ini diiktiraf sebagai aliran pendidikan kebangsaan. Saya nak kata ini adalah satu jenayah politik yang paling tidak bermaruah kerana Ngakomeng lebih mementingkan agenda dan tujuan pribadi dan puaknya berbanding dengan agenda dan kepentingan nasional.